ikutkan dia punya prosedur tu, sampai je body, pertama sekali embalmer akan observe dulu, buat pemeriksaan luaran. Ya. Ada luka ke apa, betul? Biasanya kita akan cek report kematian. Report kematian. Tengok sakit apa meninggal. Sebab kita tak tahu dia ni mungkin penyakit berjangkit, HIV, AIDS, TB kan. So benda tu macam pengurus jenazah juga, dia kena pakai pakaian sesuai, PPE dan sebagainya. So baru kita akan tengok dari segi luka. Katalah aksiden, mangsa kemalangan ke, tembakan ke, jenayah ke. So benda pertama jahit-jahit ke atau macam mana? Tu kerja forensik. Itu yang dekat postmortem. Dia akan jahit semua dekat postmortem semua, dah siap. Kami yang dapat body ni, kalau kata badan dia dalam keadaan yang teruk, so kita akan embam bahagian luka tu dulu. Letak ubat. Formula itulah.